Okey, dah rakam. Okey, nampak slide Nampak. Okey. Cikgu ingat kita mula dengan subtopik itu muatan haba lah. Kan? Muatan haba. Kita akan buat soalan muatan haba dulu. Okey, cikgu ingat soalan yang dalam periksa nanti, kertas 2 dia ada soalan nombor 1 sampai nombor 8 lah, section A kan. Lepas tu section B nombor 9, 10. Lepas tu section C ada nombor 11. Jadi cikgu cadangkan kalau kamu nak buat, kita buat nombor 5 dululah. Ini cadangan cikgu, tak perlu start nombor 1 pun tak apa maksudnya nombor 5 soalan senang lah. Kita start nombor 5 dulu Nombor 5. Okey, kita buat soalan ni. Kita baca-baca samalah. Dan apa ni? Oh, dah jawapan dah tu. Okey, soalan dia. Dia kata sini, kita baca sini dia kata diagram 5.1 show a two frying kan. Frying apa nama ni? Frying pans. Tempat masak 2 kuali lah ni kan. Pans made of different material. Different heat capacity. Are used to boil the same volume of water. Okay, and assume the pan M and pan N are of the same size and same thickness. Maksudnya yang ni kita anggap sebagai apa panggil constant variable lah. Sama. Sebab dia different material, contohnya ni aluminium, dia punya different C lah, muatan haba tentu ataupun specific heat capacity. Different. Kalau aluminium C dia 900, jadi ini lebih tinggi lah banding dengan apa besi kan. C dia ada 452. C dia lebih rendah. Dan bila kamu tengok ada C ni, kita ingat satu formula lah kan. Formula dia ialah, siapa ingat formula apa? QMC theta. Q sama dengan MC theta. Jadi sebab C ni dari sikit lagi dari situ ni, air mendidih atau the water boil after 10 minutes. Ni 5 minutes, 10 minutes. Different time lah. Mungkin T ni lebih tinggi lah, 10 minit. T ni lebih rendah. Okey kan. Cikgu ingatkan juga lah, ini 10 minit ni kita kena tukar pada saat lah kalau USI unit kan. Itu kamu kena ada faham macam tu lah. Dan guna T ni biasanya masa kan. Bila masa yang lama, maksudnya tenaga haba pun banyak. Boleh faham kan? Bila kita panas lebih lama. Kalau panas dia lebih rendah masanya, tenaga haba yang dapat pun kurang. Ni kamu faham lah kan. Macam mana tenaga haba yang dapat tu daripada api lah, pemanasan. Okey. Soalan pertama tanya, soalan famous lah. Soalan pertama, soalan definition. Soalan ni ialah dia kata, what is meaning of specific heat capacity? Kuantiti haba diserap untuk menaikkan satu bahan bagi 1 kg bahan sebanyak 1 Celsius. Okay, betul lah. Jadi kalau kamu tengok sini kan, dia kata specific heat capacity. Kan? Jadi yang dimaksudkan spesifik ni dia sesuai untuk 1 kilogram material lah ataupun substance. Dan spesifik ni merujuk pada increase 1 degree Celsius. 1 degree Celsius kan. Heat capacity punya maksudnya heat require kan. Atau kalau boleh jawab, heat require of 1 kilogram substance to increase 1 degree Celsius. Atau kita tengok formula ni, kita jadikan C sebagai tajuk kan. So C sama dengan Q M per theta. Jadi M ni yang 1 kilogram tu. Theta ni maksudkan 1 degree Celsius. Change in temperature. Ini heat. Kalau kamu tengok formula kau boleh jawab. The amount of heat required of 1 kilogram substance to increase 1 degree Celsius. Ingat senang. Jadi kita tengok jawapan dia lah. Itulah heat required ataupun heat needed kan. Haba yang diperlukan 1 kilogram of material ataupun substance to increase 1 degree Celsius. Betul boleh bagi jawab ke lah kan.
Okey, haba diperlukan menukarkan 1 kilogram bahan sebanyak peningkatan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi kita tengok ni soalan pertama ialah soalan definition kan. Okey, soalan seterusnya kita tengok kan. Biasanya soalan yang seterusnya soalan banding. Nombor 5 memang itulah. Dia suruh bandingkan. Bandingkan senang tadi kita cakap tadi. C ni tinggi, C ni rendah, time ni lebih tinggi, time ni lebih rendah. Kita jawab berdasarkan apa yang kita nampak kan. Maksudnya different material, different C. Ni besi, ni pula. Okay. Soalan pertama dia kata based on diagram, compare the specific heat capacity of the frying pan. Jadi nak jawab dia kena jawab macam ni kan. Kita salin balik ayat lah macam ni kan. The specific heat capacity of frying pan of aluminium. Apa? Siapa nak sambung? More. Ya, more than besi, steel lah. Besi kan steel kan? Iron. Iron. Steel ke keluli? Iron. Dalam bahasa Inggeris ni kan? Kan? Dekat sini tulis iron tak? Apa kita tengok jawapan dia kan? Okey. Iron pan. Okey. Aluminium. Boleh guna simbol ni. Tapi seloknya kamu kena tulis ayat ni lah bagi lengkap kan. Cikgu tak galakkan tulis simple sangat macam ni. Kan? Jadi jawab tulis yang lengkap kan. Sebab nampak kita menjawab lah. Okey kan. Sebenarnya jawapan ni pun boleh terima. Tapi cikgu suka kamu tulis lengkap lah. Okey, yang kedua, the time taken for water to boil. Senang lah, senang ni kita tengok time taken kat sini. So the time taken for water to boil in diagram pula. Of aluminium frying pan. Apa? Is lower than higher than. Higher No, than. Higher than. Kita tengok je kan. Higher than. Okay, higher than. Maksudnya aluminium ni semua higher lah. C higher, ni pun higher kan. Maksudnya kalau kita pakai aluminium 10 minit barulah dia nak mendidih. Kan? Dia nak mendidih. Kalau ini besi, iron, kita didih dia sampai 5 minit. Maksudnya cepat mendidih lah ni. Jadi kita dah tahu dah hubungan di antara Q sama dengan MC theta. Jadi hubungan di antara C dengan theta, apa hubungan dia? Berkadar? Inversely proportional. Inversely proportional. Maksudnya theta ini lebih tinggi ke rendah? Theta aluminium. Rendah. Ya, lebih rendah. Theta untuk besi lebih tinggi. Maksudnya sebab tu dia cepat mendidih. Sebab suhu dia cepat menaik. Faham? C rendah, suhu cepat naik. T rendah, jadi cikgu ada bagi tahu kamu kan, nak cari ingat ni kan. T ni kita kait dengan apa? Sabar. Sabar kan. Kalau kamu sabar tinggi, kamu tak marah lah. Kurang marah lah. Ni cara ni ingat ni kan. Analogi saja kan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni kita nak jawab tak ada dalam sini. Kita berdasarkan konsep yang kita ada lah. Berdasarkan formula QMC theta ni. Jadi theta, sini pun theta kan. Jadi kita jawab the change in temperature of the frying pan. Apa? Less than. Ya, less than ni lah iron pan. Jawab macam tu. Jadi kita dah dapat 3 benda ni. Biasanya soalan kita pertama biasanya ni. 1 markah, 2 markah, 3 markah. Bagi pelajar-pelajar yang agak lemah kan, cikgu cadangkan dia jawab nombor 5 ni kan. Yang lemah lah. Yang pandai pun kena jawab juga kan. Jadi yang biasa fizik tak tinggi sangat, cuba biasakan soalan ni. Biasanya soalan ni banding. Yang C ni dia akan minta hubungan ataupun kita panggil relationship. Tengok soalan ni. Dia kata based on the answer, okay, relate. Relate relationship between specific heat capacity, C lah. C of the frying pan with the time taken. Tadi kita dah tulis tadi kan. Ini C dia tinggi, T dia tinggi.
Theta dia rendah. Yang ni pula C dia rendah. Theta dia tinggi. T dia rendah. Kita dah tahu ni. Jadi dia nak minta hubungan di antara relationship between C and T. Dia tengok. C and T. Seloknya kamu jawab macam ni kan. When the specific heat capacity of the frying pan increase, the time taken for water to boil, apa? Increase. Increase. Jawab macam tu. Ada pelajar kat cikgu jawab berkadar terus boleh tak? Kadang-kadang boleh diterima, kadang-kadang tak boleh. Dia ikut pada soalan. Kenapa? Sebab bila ada formula, kita boleh terima kadar terus. Kalau tak ada formula, dia tak boleh terima. Itu yang bahaya tu. Jadi cikgu cadangkan jawab dalam bentuk macam ni. Bentuk kita panggil ni apa? Hipotesis. Kan? Macam hipotesis. Itu je dia boleh terima. Nampak? Sebab ada formula yang support dia. Apa formula dia? Biasanya formula dia ni kan. PT sama dengan MC theta. Boleh? Jadi hubungan antara C dengan P. Jadi dia berkadar terus ni laki-laki, perempuan. Jadi hubungan T dengan C adalah apa? Directly proportional. Ni. Tu kata ni Okay, kita pergi pada soalan kedua pula. Dia kata state the relationship between the specific capacity and the rate of change in temperature. Maksudnya theta lah ni. So relationship between C and theta. Jadi kamu jawab lah. When the specific heat capacity of the frying pan increase, okay. The change in temperature of frying pan Increase. ni jadi decrease kan, usaha decrease lah, decrease, ini increase. Diamlah kau. Ya, ada soalan? Rafiq ada soalan kan? Tak ada cikgu. Sorry. Okey, itulah. Jadi dia boleh tulis inverse proportional sebab ada dalam formula. Tapi cikgu tak cadangkan kamu jawab macam ni Kita jawab dalam ayat perkataan tadi. Okey, tadi dapat 3 markah. Untuk bandingkan relationship 2 markah, 5 markah. Ingat kan, nombor 5 ada 5 markah untuk soalan ni. Nombor 6 pun ada sama juga, 5 markah. Tapi mungkin soalan bukan haba lah, mungkin soalan lain pula. Dan satu lagi nombor apa? Nombor apa? Soalan nombor apa? Tapi ingat, yang ada 5 markah juga. 8. 8 tak ada. Nombor 11. 11 5 markah. Jadi pada pelajar yang banyak buat latihan soalan-soalan bandingkan ni, ada boleh dapat lebih kurang 15 markah. Dengan syarat kamu buat latihan. Kalau malas sangat nak buat soalan banyak sangat, kamu buat soalan nombor 5 je. 5, 6, 11. Buat soalan banding gambar. Soalan trial lah. Tahun lepas ada, 2024 ada, 2023 ada, 2021 ada kan. Cuba buat, itu masih relevan dengan kamu lah untuk format KSSM. Sebenarnya dalam soalan tahun lepas pun boleh lagi kan. Masih relevan juga. Tapi mungkin dah lama sikit lah. Okey kan. Okey, tapi ada soalan yang seterusnya. Dia kata explain why the handle of the frying pan. Ni handle ni kan. Frying pan. Dia tak beritahu mana satu. Is made from insulted heat material. Maksudnya insulted ni maksudnya dia adalah insulator. Faham? Kenapa dia kata 1 markah je? Jawab 1 je. Kenapa kita pilih dia insulator untuk handle dia? Ada siapa nak jawapan ni? Soalan senang je ni kan? Supaya tangan tidak melecur. Penebak. Pertama jawab itu kan, supaya tidak melecur semua tu kan, itu jawapan bahasa tau, bahasa. Penebak haba. Bila kamu jawab macam tu kan, kamu seolah kamu tak belajar fizik. Kamu tahu berdasarkan pengalaman kamu je. Faham tak? Kena jawab berdasarkan belajar fizik. Apa tu? Elak koneksi. Cannot conduct heat. Okay, can conduct heat boleh, cannot conduct heat boleh. Tapi cikgu ajar kamu kan, kita ada 2 benda kan. Satu conductor. Okey, satu lagi insulator. Biasanya konduktor ni C dia tinggi ke rendah?
konduktor? Tinggi. Dia tinggi. Contohnya logam lah. Konduktor ni merujuk pada metal. Betul lah kan? Logam, iron semua tu lah kan? Aluminium semua kan? Ni aluminium, iron kan? Insulator ni merujuk pada apa? Non-metal. Non-metal apa contoh? Apa contoh non-metal? Seramik. Seramik boleh, plastik pun boleh, termoset. Cikgu. Konduktor si rendah. Cikgu, konduktor si rendah. Saya salah. Cikgu tersilap, bagus. Konduktor si rendah, insulator si tinggi. Bila si rendah, theta tinggi. Betul tak? Theta rendah. Betul cikgu. Konduktor, tulis sini, rate of heat flow ataupun kita more rate of heat flow untuk konduktor. Kalau non-konduktor, non-metal ataupun insulator, less. Ni less lah. Rate of heat flow. Nampak? Jadi kita jawab benda ni semua ada kat sini kan. Kalau kamu nak jawab kenapa kita pilih ni, kamu nak jawab dia mempunyai ni. Height specific heat capacity pun boleh. Atau kamu jawab change in temperature low boleh. Ataupun less rate of heat flow. Jawapan yang boleh kat situ. Jadi mana-mana jawapan yang boleh terima. Faham? Jadi kamu peganglah pada yang jadual ni supaya mudahlah. Biasanya haba dia pusing kat situ lah. Tengok, nampak tak? Muatan haba tu maksudnya C tinggi. Lambat panas ni di bahasa. Cikgu tak suka kamu jawab macam ni. Takut tersilap nanti. Atau heat up slowly semua ni. Kamu jawab apa? Change in temperature apa? Low ke high? Low. Tapi jangan tulis ni tulis low lah, L-O-W. Tulis ni tak dapat markah terus. Itu cara jawab dah. Jadi kita jawab ni berdasarkan apa yang kita dapat kat sini. Itu yang senang tu. Kan? Okey, kita teruskan lagi ya. Soalan ni banyak cerita soalan lagi kan. Okey, dia kata sini, dia kata diagram ni show iron frying pan. Iron frying pan tadilah tu kan. Is heated on the electric stove. Dia bagi mass. Kalau macam ni kamu catat. Mass dia bagilah 0.5 mass of water for 5 minutes. Dia 5 minutes ni kamu faham lah. Kena tukar kepada second. Jadi kena darab dengan 60. 60 kan. Ini M, ni ada T. Dia bagi T kan. Okay. The initial temperature is 30 degrees Celsius. So ini suhu awal. T1. Final temperature. Sebab ada initial mesti ada final. Final temperature kita tak tahu. So the specific heat capacity of water C. Dapat C pun ada. Soalan dia. Calculate the power of electric stove. Stove ke stove? Tak apalah. Tengok sini Jadi kita tengok sini. Jadi power dia minta P. Jadi kita bincang tadi kita ada formula dia itu heat released by electric stove ataupun immersion heater PT heat release, heat absorb sama dengan MC theta. Okey, tengok apa yang kita ada. P tak ada kan? P tak cari. T kita ada. 5 minit tadi kan? Tukar 560. M ada tak? M ada. Mana tadi? M 0.5 kg. C ada? C pun ada. Yang tak ada theta ni. Dia tak beritahu. Tapi baca betul-betul. Dia kata baca. Untuk mendidihkan. Jadi berapa final temperature dia? 100. Jadi kita tahu lah theta dah. Theta dia sama dengan berapa rasanya? Tadi ni 30. Initial, final 100. Berapa tu? 70. Ya. 70. Jadi 70. Kita tahu. Jadi kita gantikan semua tu. Gantilah ni. Formula nampak? PT. Darab ni 0.5 darab 70. 4,200 tu. Tu cara nak kira dia. Jadi kamu selesaikan ni darab. Jadikan P sebagai tajuk rumus. Okey, cuba tekan. Apa jawapan dia? Bagi tahu jawab cikgu jawapan.
490. 490. Unitnya apa tu? Apa unit dia? Watt kot. Ya, watt. Jadi kamu kena tahu kalau power watt. Senang. Jadi kita dah tukar USI ni dah tukar unit pada saat, dah tukar SI, ni dah kilogram. Ni kamu tahulah yang joule, kg, ni 1, darjah Celsius ni 1 kan. Ini degree Celsius. Jadi selesai ke ni, kamu boleh dapat jawapan dalam watt. Itu 490 watt. Boleh Jadi markah 2 ni apa dia? Markah pertama kamu substitute dalam formula ni. Ni. Markah kedua jawapan kamu dengan unit. Biasanya dikira macam tu. Faham tak? Faham. Faham. Tu cara dia soalan spesifik. Ni soalan yang ni soalan ni soalan calculation Dalam fizik calculation lebih kurang 20% saja. Jangan takut Yang banyak tadi konsep yang tadi tu. Bandingkan gambar, tu banyak markah gambar. Habis tu aspect and reason tu banyak Okey, kalau tak ada apa cikgu ingat, cikgu nak kita buka balik soalan lain pula. Kita pergi sini, kita dah buat soalan ini. Okey, ada lagi tak nombor 5 kalau kita nak buat? Ada nombor 5 ke? Nombor 11 calculation tak apa. Okey, kita buat nombor 7 lah. Sebab nombor 7 ni ada aspect and reason. Dia ada lagi soalan yang ada aspect reason selain pada 7, nombor 8, nombor 9 atau 10 dengan nombor 11. Tak apa, kita buat nombor 7 dulu. Ini lah Okey, ni soalan dia. Tengok sama-sama lah soalan dia. Okey, tengok ni. Dan dia kata sini, soalan ni panjang, dia 9 markah. Tadi pun 9 markah juga. Okey, dia kata diagram show experiment to determine the specific heat capacity of aluminium block. Aluminium block ni dianggap sebagai solid state. Solid state consider one phase, satu fasa. Bila satu fasa, automatik kita tahu dia akan berlaku formula Q equal to MC theta. Okey, MC theta untuk one phase. Kalau two phase, dia ML. Biasanya MC theta ni muatan bertentu lah. Okey, the initial temperature, bagi ni T1 temperature, mesti ada final nanti. After being heated, 48 watt. Ni power. Okey, 5 minutes. T ada. Jangan lupa tukar pada saat. The temperature of the aluminium rise to 42. Maksudnya dia akan meningkat daripada 27 kepada 42. Ni dianggap sebagai the final temperature. Okey Okey, soalan pertama dah biasa dah. Kamu pun dah boleh jawab dah. Biasanya soalan ni kamu boleh hafal ni Cikgu dah ajar tadi kat kamu kan. Kalau kamu ingat sini, heat capacity maksudnya heat require. Spesifik merujuk pada 1 kilogram dan satu lagi 1 degree Celsius. Heat require of 1 kilogram substance to increase 1 degree Celsius. Haba yang diperlukan oleh 1 kilogram bahan untuk meningkatkan 1 darjah Celsius. Tengok betul? 1 kilogram. Dia pun pakai 1 kilogram. Selamatlah kamu. Jadi mass dia tak tulis dekat sini, ada kat gambar punya. Ada 1 kilogram. Ni ada pula 48 watt, ada wood. Ni wood ni tajuk ni rasa tak apa sangat lah. Okey, tengok terusnya Okey, tengok tu. Heat require raise the temperature 1 degree Celsius of 1 kilogram substance. Okey Okey, kita pergi pada soalan ni soalan yang seterusnya. Soalan calculation, awal calculation Dia kata calculate the specific capacity of aluminium block. Tapi kalau pelajar yang biasa buat eksperimen, boleh biasa buat soalan. Kalau soalan tadi, kalau kamu perasan tak, berapa aluminium block punya specific capacity? Soalan tadi, ingat tak? Sini berapa tadi? Kalau tak silap 900. Ya, bagus. Kamu ingat. Jadi kalau kamu kira mesti dekat 900 jugalah. Tadi yang iron tadi dalam 500 je kot. Kita ingatlah. Iron kita ingat juga. Aluminium kita ingat
Okey, tu cuba jawab. Dia kata specific heat capacity, jadi kita guna formula sama juga. PT, heat released by immersion heater. Ni immersion heater ni equal to heat absorbed by the aluminium block. So the mass kita ada 1 kg, C kita nak cari, theta kita ada 42 dengan 27 ni kita tolak. T kita ada 5 minit, jangan lupa tukar kepada saat. P kita ada 48. Jadi kita ganti saja, kita dapat markah ni kan. PT MC theta. Ganti. Nampak? 48, 5 darab 60. Ni ganti kan. Senang je ni. 42 tolak 27. Jadi berapa jawapan dia? Tadi juga kan. Tapi betul unit yang tahu kan. Tekan kalkulator tahu. 960 lah cikgu. 960. 60. Dah dekat 900 lah tu kan. Biasanya 900. Tapi kalau kamu dapat dekat tu betul lah tu. Jadi apa unit dia? 960 unit? Lupa dah Jol unit dah. Unit ni selalu pelajar suka lupa. Apa unit dia? Joule ke cikgu? Joule terlalu ringkas. Kamu tengok sini kan. Kita ada formula ni. Q sama dengan Joule kilogram negatif 1. Celsius negatif 1. Ya, betul. Kita tengok sini kan. Kalau kamu tak tahu form apa punya unit dia, kamu buat macam ni. Jadi kasih tajuk Q sama dengan M theta. Betul? Jadi kasih tajuk kan. Jadi Q ni adalah joule. Unit dia joule. Bahagi M ni kg. Darab dengan darjah Celsius. Jadi kita dapat joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Dapat gitu kan. Jadi yang kamu dapat tu 960. Ni unit dia. Apa maksud ni kamu tahu? Maksud dia kan 1 kilogram aluminium memerlukan haba sebanyak 60 joule haba untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Temperature ni kita. Nampak? Faham tak ni? Daripada sini pun kita boleh jawab. Maksudnya 1 kilogram aluminium perlukan haba banyak ni. Untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Itu sebenarnya. Okey sambil kita menjawab, kita belajar sikit cara dia lah. Okey, cikgu teruskan boleh kan? Kita teruskan lagi soalan ni. Biasa 2 markah je lah. Gantikan dengan jawapan dengan unit lah. Okey, soalan C dia kata sini, dia kata what is the purpose of wrapping the aluminium block with tissue paper and lined with the polystyrene sheet? Jadi cikgu dah terang tadi kat kamu kan. Kalau kamu perasan kamu jawab. Apa tujuan kita letak tissue paper dengan kita lapik dia dengan aluminium sheet ni? Apa tujuan dia sebenarnya? Siapa boleh jawab? Ada idea tak? Heat insulator ke cikgu? Boleh insulator boleh. Kamu balik yang cikgu cakap tadi. Ini adalah non-metal ataupun heat insulator. Lepas tu dia punya C dia tinggi. Betul tak? Oh, sebab dia lower case temperature. Pusing-pusing je tu ya. Kamu kata theta dia rendah. Boleh. Heat flow. Atau kamu katalah rate of heat flow less lah. Less rate of heat flow. Kenapa kita nak less heat flow? Supaya haba tak keluar daripada semua ni. Tak keluar daripada persekitaran. Boleh faham tak? Ataupun kita kata kat sini kata to avoid heat release to surrounding ke apa boleh tu dah. Dia kata to avoid, to prevent heat release from to surrounding. Kenapa? Dia boleh mengalir ke bawah sini, turun ke bawah, dia boleh naik ke sekitaran. Cikgu, Ya? nak tanya, kalau prevent heat loss boleh tak? Boleh juga. So, yang penting ada poin penting lah. Heat loss tu tak kisah dekat mana kan. Ingat heat loss ada dua cara kan. Ada 3 cara. Pertama heat loss cara conduction. Kalau kau ingat lah kan. Dalam sekarang dulu kau belajar. Kedua kita ada convection.
perolakan. Dan yang ketiga kita ada, ingat siapa ingat? Ingat? Tak ingat? Ingat tak ingat? Tak ingat, itu dia lah, radiation. Boleh faham? Ni heat loss. Ini biasa ni untuk pepejal lah. Ini untuk pepejal, conduction, convection ni untuk liquid lah. Cair kan. Cair, radiation ni untuk apa? Nak kata gas pun boleh lah, tapi ataupun dia punya apa? Cahaya tu lah radiation. Okey. Okey tu cerita tentang ni lah. Okey, faham semua ni? Faham. Kamu kata sebagai Faham, cikgu. boleh, tak ada masalah lah. Tapi tujuan dia lain untuk apa? To avoid atau tu jangan avoid lah, to prevent lah sebenarnya. Avoid ni tak payah tak boleh avoid kita kena ada juga. To prevent heat release to surrounding. Avoid tak sesuai menghalang boleh Okey, kita jawab soalan ni. Ni soalan yang nombor 7 tu ada aspek dan alasan Okey, tengok soalan ni kata diagram 7.2 show a cup filled with ice cream. Ni. Ni ice cream ni. Nampak ada ice cream. Nampak dinding dia semua ada semua lah kan. Okay, based on the table, state suitable characteristic for storing the ice cream. Jadi ice cream ni dah tentu suhu dia rendah. Jadi kita tak nak ice cream cepat cair, melt. Atau lebur. Tak mahu dia cepat lebur. Jadi kita letak dalam bekas yang mempunyai kita panggil insulator lah kan. Insulator kan. Biasanya insulator kan. Okey, yang pertama kita tengok sini. Bahan untuk cawan. Okey, dia kata ni. Table show a different characteristic of some cup or storing the ice cream so that doesn't melt easily. Kamu tak boleh jawab reason kamu jawapan ni. Sebab apa? Dia ada dalam soalan. In question. In question. Tak boleh kan. Jadi kita pilih bahan yang paling sesuai. Dia ada plastik dengan styrofoam. Agaknya mana yang kamu rasa sesuai ni? Plastik ke styrofoam? Styrofoam. Yeah. Styrofoam. Okay, bagus. Styrofoam kan. Jadi kalau dah tahu styrofoam, dah automatik jawapan yang kedua ni, material between double layer is vacuum. Jadi kamu tulis ni lah. Iaitu yang pertama, kita tulis styrofoam. Okay. Jadi reason dia tu lah. Reason dia, apa reason dia? Low change in temperature. Low change in temperature boleh. Lagi apa? High specific heat capacity. Pun boleh juga. Bagus. Lagi? Less? Heat insulator. Less heat flow. Rate heat flow ataupun kamu kata to prevent heat loss pun boleh kalau kamu nak jawab lah. Tapi jangan jawab the ice cream doesn't melt easily. Tu salah. Sebab dah ada dalam soalan. Jadi jawapan dia banyak kan. Ni kamu jawab tadi kan. High specific capacity kamu ada kan. Not easily heated. Apalah ni. Good insulator tengok. Insulating. Kan. Ada juga tulis low density, not heavy. Cikgu rasa ini boleh juga tapi mungkin dalam skema tak bersesuai lah. Sebab ini konsep haba ke tak? Okay kan? Konsep haba kita kalau lebih cerita tentang heat capacity dengan ni lah. Insulating ni kan. Kalau kamu jawab low density ni tak berapa sesuai sebenarnya. Tapi dia masih terima lah untuk jawapan ni. Kalau SPM sekarang dia tak bagi je rasa kan. Dia tak bagi lah jawapan macam ni. Okey, tapi untuk case lain boleh lah. Untuk case force and motion boleh lah. Tapi untuk heat dia tak boleh. Okey, kita pergi pada yang berikutnya. Bahan, the material between double layer wall. Kita dah pilih vacuum. Betul tak? Vacuum. Cuma tak tahu nak reasonnya. Reason cikgu rasa kamu dah boleh hafal lah tahu. Prevent heat loss. Prevent heat loss. Bagus. Prevent heat loss. Kamu boleh kata less rate of heat flow. Sebab vacuum ni dianggap sebagai insulator juga kan. Insulator. Kena ingat kan. Tengok jawapan. Jawapan tadi tapi dekat sini to avoid ada to prevent heat transfer of heat from surrounding. Boleh juga sebab dia lebih pada dinding ni. Jadi dinding ni dia akan keluar ke surrounding lah. Tapi kalau kamu jawab tadi pun boleh lah.
Kamu jawab apa less rate of heat flow. Rate of heat flow. Itu pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Asalnya kamu dah pandai. Yang berikutnya kita akan pilih lah. Soalan terakhir mesti tanya apa dia punya bahan yang kita setuju. Dia kata based on the answer, choose the most suitable for storing the ice cream. Jadi jawapan ni ialah R. R. Nampak tak dapat markah senang kan? Nampak tak? Ini markah yang pertama, yang ketiga ni kan. Dengar ni. Ini 2, 3. Tadi tu 4, 5. Untuk aspek dan alasan. Sebab tu cikgu suruh kamu hafal alasan ni kan. Bila kamu dah hafal alasan, jadi mudah kamu jawab soalan macam ni. Kamu tentu boleh pilih bahan tertentu. Kamu boleh pilih kan. Jadi soalan ni pun ada okay. Nombor 7. Cuba tahu nombor 7. Nombor 8. 9 atau 10. Dan juga nombor 11. Jadi untuk pengetahuan kamu, nombor 7 ni, kita nombor 7 tadi kan. Lebih kurang 5 markah. Nombor 8 mungkin dalam 6 markah. 9 atau 10, 10 markah, 10 markah. Jadi kalau kamu kira lebih kurang 31 markah. 10, 20, 31, kadang-kadang 32 markah. Jadi itulah, itu yang cikgu suruh sangat kamu, promote sangat kamu hafal aspek alasan kan. Sebab markah dia 32. Banyak markah dia kan. Ni buat tajuk haba, tajuk lain kamu kena ingat juga Okey. Cikgu ingat kita siaplah soalan ni kita pergi pada soalan lain pula. Tadi kita dah buat soalan mana Kita tanda sekejap. Soalan nombor 7. Tu. Itu soalan nombor 7 pula Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Kita buat soalan nombor 8. Soalan ni pun masih lagi soalan aspek dan alasan. Soalan aspek dan alasan Tengok tekan je ni soalan SPM nombor 8. Tapi dia dekat sama dengan kita punya lah. Walaupun dah lama tapi dia masih relevan untuk kamu jawab. Okey Okey, soalan seterusnya kita baca sini. Gambar. Biasanya dia bagi 2 gambar lah Sini. Dia kata diagram table 8 show 2 type of pot and their characteristic. Tengok sini. Yang pertama clay pot. Clay maksudnya non-metal. Betul tak? Tanah liat. Non-metal Clay ni tanah liat Satu lagi copper pot. Copper pot maksudnya metal. Jadi dia tahu ni non-metal. Okay, ni metal. Yang ni conductor. Yang ni insulator. Itu kamu kena tahu. Kamu kena tahu benda ni lebih bagus Jadi sebab dia insulator, C dia tinggi. C dia tinggi pun lebih kurang macam aluminium kalau tengok. C tinggi copper pot, C dia rendah. Ni mesh tak apalah. Mesh dia ni tinggi. Ni mesh yang dia keseluruhan kebetulan mesh Ni mesh dia rendah. Kita boleh tengok, kita boleh bandingkan apa itu jawab nanti Soalan pertama tu lah. Dia kata what is meaning of specific capacity. Cikgu dah terang banyak kali dah ni. Specific maksudnya 1 degree Celsius. Jangan lupa tulis nama dekat ruangan mesej Cikgu lupa tulis nama ruangan mesej untuk kehadiran kamu dengan 1 kilogram. 1 kilogram specific heat capacity maksudnya heat require. Heat require of 1 kilogram substance to increase 1 degree Celsius. Itu kamu tahu lah. Kita dah tahu The amount of heat absorbed. Heat require lah to raise the temperature of 1 kilogram of material ataupun substance by 1 degree Celsius. Tu dia. Okey, kita teruskan soalan Karbohidrat serap untuk menaikkan suhu bagi 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. Dah mulalah soalan dia, aspek dan alasan dia tanya. Kali ni dia tanya tak bagi kita pilih, dia suruh tanya tanya terus. Okay, based on the table tadi, state suitable characteristic of pot to be used for cooking something rapidly. Okay
Give reason, ingat tujuan dia to cooking something in rapidly. Give reason of characteristic. Jadi bahan untuk periuk. Kan? Tapi sini nak masak dengan cepat. Betul tak? Masak dengan cepat, kita perlukan C tinggi ke C rendah? Si rendah. C rendah. Jadi kita pilih yang ni lah sebenarnya. Ni C tinggi. C tinggi ni sesuai lah untuk macam kita makan clay pot ke. Tu okey lah. Nasi tu panas. Dah selama dalam makanan kita tu lah. Tapi nak masak dah lama. Tapi bila kamu makan, dia lambat sejuk. Sebab tu kadang orang suka makan tanah liat ni pasu ke, ayam pasu apa kan. Lebih kurang macam tu lah. Tapi yang ni untuk masak cepat. Sebab C rendah. Jadi bahan untuk membuat periuk, bahan untuk the material of melting pot. Jadi kita pilih the material is copper. Kamu pilih sebab dia tanya material kan. Jadi kamu buat copper. Apa reason dia? Ambil ni, low specific heat capacity. Boleh tak? Ataupun kamu kata change in temperature high. Pun boleh juga. Kan? Cuprum, copper ataupun good conductor pun boleh. Heat up faster ni cikgu tak berapa galakkan sangat lah. Heat up faster ni maksudnya low theta, low change in temperature sebenarnya. Tapi dalam tu lah cepat panas. Cepat panas kan. Sebab cepat panas. Kalau kamu tulis boleh tak? Kat sini, kamu tulis ni cooking rapidly, boleh tak? Dapat markah tak sini? Reason ni. Tak kot. Tak, sebab ada dekat atas. Atas. Itu cara dia. Dapat ada 2 markah. 1 markah, 2 markah. Good conductor boleh atau low specific capacity. Jawab terus yang dia bagi tu. So yang kedua dia kata material for making the handle of the pot. Kena tengok balik lah material tu. Jadi dari situ pilih yang tadi. Nampak tak? Material ada ni tanah liat. Ini ada polimer. Polimer ni macam plastik kan. Okey kan. Jadi kita pilih polimer lah. Faham kan? Boleh tak? Polimer. Polimer kita pilih apa reason dia rasanya? Insulator. Ataupun low low of rate flow. Itu je modal dia. Low of rate flow. Good insulator pun boleh. Lambat panas pun boleh tapi tak apa sesuai sangat. Lambat panas ni merujuk pada heat up slower ataupun height C. Height theta pula. Ya ke height theta ke? Ada ni lambat panas maksudnya tadi low theta macam tu silap lah ni. Ini height theta, kamu pun senyap je. Ni height theta, ini baru low theta. Faham ke ni? Faham ke? Faham. Silap ni faham kan? Kenapa dia silap ni? Tak faham kan? Faham. Tak ada tegur kan? Cikgu pun manusia lah silap. Kamu kena tegur lah kan? Silap tak beritahu. Cikgu kenapa ni? Cikgu tahu betul. Oh, cikgu tersilap. Okey, jisim periuk kita pilih tadi lah. Kita nak periuk yang masa ni jisim ni dia merujuk pada konsep lain lah. Jisim kita tengok tadi, kita jawab, tengok boleh gambar dia. Jisim 2.5 dengan 3.5. Jadi kita tulis apa? Jisim betul. Nak tulis jisim yang apa tu? 2.5. Salah. Jisim yang kecil. Sudah lupa dah ni kita kena bandingkan nombor, bukan tulis nombor kan. Lower mass, jisim kecil. Kamu tulis 2.5 salah. 2.5 kg. Benda tu betul tapi dianggap salah sebab kamu tak bandingkan nilai tu. Faham tak? Ini format ramai dulu cikgu dah tegur dalam kelas benda ni.
Okey, reason ni boleh kita kaitkan dengan reason yang tidak melibatkan haba. Apa jawapan lower maths? Apa reason dia? Ringan. 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 Ya, bagus. Ringan, mudah dibawa, apalah semua tu boleh lah kan. Tapi paling baik jawab ringan, lighter. Yalah, kita nak angkat senang kan. Jadi tengok markah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah. 6 markah tu. Tu cakap tadi, tadi 5 markah ni 6 markah. Tapi tak ada pilih apa-apa. Tak pilih tak? Kalau pilih juga senang. Oh, tak ada pilih. Dia suruh kira pula ni. Panjang cerita sikit lah. Nak kena kira. Ni soalan lain lah ni. Yang soalan tadi, aspek alasan tu markah dia. Nampak? 6 markah. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Kali soalan pengiraan. Pengiraan ni, jangan takutlah. Pengiraan ni bukan ni sangat. Cuma ada tentukan periuk paling sesuai ni. Kita tengok je lah. Dia kata, the pot are heated using the electric hot plate. Hot plate bagi P, power. Power P. Kan? Based on information, calculate the time taken to achieve the temperature rise 90 degree. Temperature rise merujuk pada theta. Dia tak sebut final initial kan. Maksudnya dia akan peningkatan suhu. Right, meningkatkan suhu sebanyak. So dianggap theta terus. Kan? P. Okay. Jadi kita tengok sini periuk tanah dengan ni. Okay. Kuasa kita tengok gambar tu balik. Kan? Apa maklumat yang ada kan. Jadi kita tengok sini. Coba balik gambar dia lah. Dia lah. Dia ni kan. Okay. Dari sini. Dia ada bagi mass. Dia ada bagi C. MC dia bagi kan. Ya, dia bagi mass dengan C. Okay. Jadi kita ada PT equal to MC theta. Betul tak? Tapi tak bagi pun masa ya. Ada bagi masa ni. Calculate the time taken. Ni cari time taken. Jadi T equal to MC theta per P. P dah ada. Theta 90 sama. M dengan C saja yang berlainan. Kalau periuk tanah liat tadi tak silap cikgu, C dia 900 kan. M dia cikgu lupa dah. Kau nampak ingat? 3.5 cikgu. Ya, 2.5. Jadi kita ganti je lah. Kita gantikan dalam ni. Tu dah. Kita dapat 3.5. 3.5 ke M tadi? 3.5. Darab 900. Darab 90. Nampak ni? Ni MC theta bahagi dengan 800. Apa jawapan dia? Berapa jawapan tu? Alamak, 354 Sekejap macam salah kira. 354 kan? Okay lah. Tadi dapat. Dalam unit apa ni? Second. Second. Tu dah. 354.4 second. Ni kalau ada lebih perpuluhan lagi, buatlah perpuluhan. Tulis lagi 354 ada ke pun tulis lagi sini. Dia ada sekurangnya sampai 3 decimal place. Cuba buat gitu. Pastikan dalam 3 tempat puluhan lah. Okey, yang ni pula senang juga. Benda yang sama juga. Cuma mass tadi kita dah tak silap cikgu 2.5 kot. Cuprum kan? 2.5. Yang ni cikgu tak pasti berapa dia. Ingat tak berapa tadi? Untuk copper. Untuk C dah. C copper. Dah lupa Tak ingat. Tak ingat lah. Ni 90. Ni 90 sama lah. Okey, kita tengok balik C copper. Tak apalah, cikgu dah tekan je lah. Ni kamu tekan lah. Dia bagi tahu. Sama, formula yang sama. Ya, nampak? Ni M dia. Ini C copper. 390. Theta sama. Ni dia punya, apa nama tu? Dia punya P, power. Kita ganti lah. Pakai formula ni je banyak Okey, jadi kira berapa? 109.69. 109.7. Jadi ini 300 saat. Ini kita guna tanah liat clay pot 300 lebih. Guna copper pot kita dapat 100 saat. Jadi soalan tanya, determine the most suitable pot is safest to handle
and can be heated in the short, nampak tak? Dia kata shorted period of time. Kamu faham tak? Jawapan kita apa? Cooper kot. Cooper. Iyalah copper lah. Cuprum sebab dia rendah kan. Jadi itulah jawapan dia. Senang kan? Ni soalan dia perbandingan tu. Copper pot jadi dia rendah. Okey, boleh? Okey. Itu soalan ni. Ni soalan ni. Nanti kalau kamu tengok buat je soalan ni kan macam sama je semua. Betul tak? Lepas tu cikgu nak tunjuk benda ni sama kat kamu. Tak susah kan? Okey, cikgu nak tanda dah. Kita buat soalan tadi. Soalan nombor 8. Okey, kita teruskan lagi soalan lain pula Okey lah, kita buat soalan yang bentuk lain lah. Soalan nombor 2 ke apa ke boleh lah kot. Soalan nombor 2 ni pendek sikit. Cikgu soalan ni. Ni soalan lama sangat lah. Tahun 2003 ni, lama kan. Okey, tapi soalan dia format lain sikit kan. Banyak cerita dia tak apalah, kita tengok sama. Kita pernah baca betul-betul soalan ni sebab dia rasa susah sikit lah. Tengok sini Dia kata the block P and block Q in diagram 2 have the same mass. Okey, bagus. Maksudnya mass P sama dengan mass Q. Ya, bagus. Dia kata same mass. They are immersed in the boiling water for a long time. Bila ada perkataan boiling water, berapa suhu dia kamu rasa? 100. Ya, 100 darjah Celsius. For a long time maksudnya dia rendam dalam 100, maksudnya Q ni receive heat from the boiling water. Jadi dia akan mendapat suhu 100 darjah Celsius untuk Q. P pun mendapat suhu 100 darjah Celsius. Sebab apa? Direndamkan dalam masa yang lama. For a long time. Jadi P ni 100 darjah Celsius. Q ni pun 100 darjah Celsius. Faham tak faham? Faham. Sebab dua-dua ni telah mencapai apa kita panggil thermal equilibrium. Keseimbangan termal. Bila berlaku keseimbangan termal, jadi suhu air ni sama dengan suhu dua objek ni lah. Air dengan objek tu sama. Okey jadi kita tahu suhu yang mula-mula sekali untuk P dan Q ni adalah 100 darjah Celsius. Ni kita kena tahu. Okey Dia kata P and Q then transfer into a beaker X, beaker Y. Okey, dia masuk dalam beaker. Ini beaker X. Ini beaker Y. Okey respective as shown in diagram 3. Ni gambar ni. Maksud dia dalam beaker ni ada air. Air dia tengok sama je. Dia punya volume sama. Isi padu sama. Ini tak ada tekan tu. Tak apalah. Okay, the mass of water in beaker X 0.25. Maksudnya mass ni adalah 0.25. Ini pun 0.25. Maksudnya yang ni sama. Heat daripada P akan release dekat water ni. Faham Heat pada Q ni akan release to the water juga. Okay, itu cerita dia dia kata same water sama Dia kata the initial temperature of the water each beaker are same. Maksudnya kalau T1 untuk air ni dengan T1 untuk ni same temperature. Boleh faham saya katakan air tu 20 darjah Celsius contoh. Sekarang masuk apa nama ni? Blok ni P ni 100. Jadi 100 blok ni air ni 20. Jadi dia akan berlaku heat transfer. Bila berlaku heat transfer suhu final akan jadi sama. Faham tak? Suhu final akan jadi sama. Bila kita biarkan dalam masa yang lama lah. Maksudnya okay. So the specific untuk P 900. Yang ni 900. Yang ni 350 90. Maksudnya ni C dia lebih rendah lah. Maksudnya theta dia tinggi. Ni C dia tinggi, theta dia rendah. Boleh kamu agak lah Okay. Tak apa, tengok sini. The specific of water. Air pun ada. 400. Sebab heat yang dibebaskan pada logam ni ke air
Maksud heat release from the metal P is absorbed by the water. Faham? Faham ke ni? Ke pening kepala? Faham kan? Dia cakap seorang syok, kamu tak faham. Okey, soalan pertama dia kata state the initial temperature of the block. Jadi kamu tahulah initial temperature of the block bila direndamkan yang ni dalam boiling water, jadi suhu dia adalah 100 degree Celsius. Boleh faham? Boleh. Sebab boiling point kan? Boiling water. Okey. A2. Dia kata why the final temperature of water in beaker X higher than Y. Kenapa X ni lebih tinggi pada final temperature? Katakan suhu akhir dia ni lebih tinggi pada dengan ni. Kenapa? Kita tengok dia punya ni. Warna. 900 ni maksudnya dia lambat apa? Lambat sejuk. Betul tak? Bila dia masuk sini, dia lambat sejuk. Sebab C dia tinggi. Yang ni cepat sejuk. Sebab apa? C dia rendah. Tu dah. Jadi kamu jawab kenapa, kamu jawab cerita tentang specific heat capacity. Tu dah. Dia kata specific heat capacity is P is larger. Kau jawab macam tu. Faham kan? Ingat Faham. Kalau C rendah, cepat sejuk, cepat panas. Kalau C tinggi, lambat sejuk, lambat panas. Dia macam tu. Okey. Soalan B1. Dia kata ni. Calculate the rise in temperature of the water in beaker Y. Ni kita panggil theta lah. Suruh cari theta berapa. If the block Q release heat 8400. Maksudnya the heat Q. Jadi macam mana nak cari? Kita guna formula Q equal to MC theta. Q, dia kata kenaikan suhu air. Tengok air tu berapa dia punya mass. Ada bagi dia mass kan? Mass of water tak? Tengok 0.25. Ya, 0.5. Dekat mana? Kamu kira lah. Ni dah. 0.5. Okey, kita jawab tu. Jadi MC theta, Q, MC theta, M 0.25, C kita dapat tadi iaitu 4,200. Ni ada kat sini lah. Ni ada 4,200. Theta dia kita ambil suhu dah. Carilah soalan tanya. Ini yang tanya. Q dia ada. Ni 4,200. Ni 8,400. Ni 8,400, ni 0.25, C ni ada berapa tadi? 4,200, theta kita nak cari. Boleh kan? Jadi kita gantikan dalam formula ni. Oh, dia bagi jawapan terus. Okey, jadi theta dapat 8 degree Celsius. Patut suruh kamu cari kan? Okey. Ni Q, M, C, theta. Sebab dia merujuk pada air ni. Faham? Ada soalan tak kat sini? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada kan? Okay, jadi yang B dia kata state assumption which you have made in B1. Apa assumption yang kamu kata dalam soalan ni? Maksudnya block Q release heat 8,400. Okay, block Q ni release heat 4,800. So the water absorb heat berapa? Faham macam ni? 8,400. Ya, 8,400. Kita assume lah. The heat release equal to heat absorb. Baru kita boleh dapat guna formula ni. Boleh faham jadi kita boleh kata juga no heat loss to surrounding pun boleh juga. No heat loss to surrounding pun boleh. Kalau ada heat loss surrounding, dia akan mengganggu bacaan ni sikit. Bacaannya ni. Okay. Okey, cikgu teruskan Oh, dah habis itu je soalan dia punya Okey, ada soalan nak tanya berkaitan dengan ni? Ada ke tak ada? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada, setakat ni lah kelas kita Kita jumpa lagi di lain waktu. Nama dah tulis Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Jumpa lagi Terima kasih cikgu. Selamat malam. Terima kasih. Bye.
Okay, sama-sama. Ya. Okay.